Perbarisan Hari Ulang Tahun dan Pelancaran Latihan Tempatan Regimen 515 Askar Wataniah 2016 terdiri daripada 41 pegawai dan 108 anggota lain-lain pangkat berlangsung dengan jayanya. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Hairunisa Zakaria. Mengiringi perbarisan adalah pancaragam Batalion Pertama Askar Melayu Diraja, diikuti kawat senyap dan senaman perang oleh pegawai dan anggota sukarela yang berkekuatan seramai 80 orang. Sementara itu, Panglima 12 Brigade Infantry Malaysia, Brigadier Jeneral Muhammad Nazri Abidin berharap supaya pegawai dan anggota sukarela bergiat aktif dalam pasukan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-14 kepada Regimen 515 Askar Wataniah dan selamat menjalani latihan tahunan bagi tahun 2016. Dan semoga regimen kita akan sentiasa di hadapan. Ini agar anggota dan juga pegawai Regimen 515 akan lebih datang kepada regimen dan mengikuti latihan-latihan yang kita jalankan. Regimen yang lebih mantap dan lebih ramai keanggotaan dari segi anggota dan pegawai. Segeralah tampil ke depan dan untuk meningkatkan dalam perkhidmatan sukarela kita. Agar ramai lagi yang rakan-rakan dekat luar sana yang dalam berminat dalam ketenteraan ni, joinlah Askar Wataniah.